Kau buat apa? Nanti saya reveal apa dia nak buat. Tapi saya nak promote dulu. Saya nak racun dulu, you all. Ini adalah sambal hijau chef yang korang boleh. Saya dah share resepi dah. Nasi goreng. Nasi goreng lado hijau. Ikan you all goreng, tahu you all goreng, ayam you all goreng, tinggal tuang saja benda ni dah jadi balado. Okey? Dah jadi balado. Ada orang bilang ini, dia makan, dia beli Chef Faiz tapi dia makan macam gitu saja. Kenapa rasanya macam gini? So siapa yang dah pernah pergi restoran Padang, dia rasalah sambal hijau dia. Betul. Macam ginilah yang restoran Padang tu masak, sama macam gini. Sebiji. Dia bukan sambal yang biasa. Dia sambal yang luar biasa, iaitu orang Padang punya sambal. So rasanya memang macam gini. Memang tak manis. Memang tak manis. So dia memang bagus kalau kita buat macam goreng ikan, you makan dengan ini. Goreng ayam, you makan dengan ini. You nak bikin lemak cili api, you tinggal pakai. Sebab saya di sana lah. Sebab saya memang nervous medium. Terima kasih bagi apa? Dah. Terima kasih Okey. Okey. Tarik. Kita tarik dulu. Chef Shah memang terror lah Chef Shah ni. Kita tarik dulu. Tarik sambil roll ya Chef Shah. Tarik sambil roll guys. Gitu. Tarik sambil roll. Tarik lagi kecil lagi. Tarik lagi. Kita roll lagi. Kita roll lagi. Kita roll lagi. Nampak Chef Shah buat macam senang. Kalau aku buat, aku rasa jadi apa pun tak tahulah. Kita roll lagi. Roll lagi. Wah. Sampai jadi macam ini. Kena campak supaya jadi mampat Jadi Chef Shah mampat. cakap. Okey, ini rendang daging. Rendang. Ini rendang daging. Ini sambal goreng pengantin. Okey. Ini rendang. Tanda ke? Tanda ke? Tanda ke? Kena tanda ya? Tak payah, kita ikut ni goreng aja. Kita ikut tu je. Okey, kita dah boleh duduk. Kita goreng dulu lah sikit. Okey. Goreng. Senang je. Lepas tu buka api panas dulu supaya nak cepat. Dah panas ke? Dah panas. Oh, dah panas. Okey. So kita kasih medium, jangan terlalu besar. Ya, betul. Jap. Okey, api jangan besar sangat. Okey. Jangan lupa guys, dapatkan semua daging rendang Chef Shah. Sementara tunggu tu, korang semua jangan lupa dapatkanlah produk-produk Chef Shah. Ya, betul. Guys, benda ni simple. Tengok minyak dia ni. Minyak kena banyak gitu ya. Jangan terlalu penuh. Betul. Okey. Then, Chef Shah, kenapa tak tunjukkan macam mana lipihkan? Dah tadi dah tunjuk? Tak. Tak nampak Chef Shah. Awak ni nak share tapi awak tak go one by one. Kesian orang tengok. Nanti orang tak tahu. Kan kita buat lama live ni. Okey. Jangan lupa tunjukkan. Janganlah Ini marah. penonton. Saya mestilah marah. Sebab saya harus fikirkan penonton kita. Nordin, mana baju Vogue Chef tak pakai ke hari ni? Baju Vogue? Tak tahu yang mana. Yang mana tu baju Vogue tu? Okey. So, benda ni kita masak Chef Faiz kena masak benda ni supaya